Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Hanif Fuzuddin bin Salihuddin dari kelas tahun 6 Bestari. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Kampung Pila dan di dalam daerah Samarahan. Saya suka membaca buku. Dengan membaca buku, saya dapat menambahkan ilmu pengetahuan saya di samping dapat membantu saya dalam penulisan karangan. Saya ada sebuah buku yang saya sangat gemari dan menjadi pilihan untuk saya kongsikan bersama. Tajuk buku tersebut ialah Bukan Calang-Calang. Buku ini merupakan sebuah buku siri program jawari dan telah dikarang oleh Hazli Masaan. Buku ini telah diterbitkan oleh Pen Ars dan Berhad dan mengandungi 38 muka surat kesemuanya. Walaupun buku ini nampak agak lama, tapi isi kandungannya sangat memberi manfaat kepada saya yang membacanya. Terdapat banyak watak dalam buku ini. Antaranya ialah Fendi, Muklis, Zairi, Cikgu Halimah, Cikgu Faridah, Safrina dan beberapa watak lain lagi. Buku ini sangat dekat dengan saya kerana latar belakangnya adalah sekolah dan melibatkan guru, murid dan situasi yang biasanya berlaku di sekolah. Buku ini menceritakan tentang perbuatan buli yang berlaku di sekolah. Terdapat beberapa pengajaran yang saya perolehi daripada buku ini. Antaranya ialah janganlah kita membeli rakan. Jika kita membeli rakan kita akan mendapat kesan yang tidak baik. Ingat kawan-kawan, janganlah kita sesekali membeli rakan kita. Pengajaran yang kedua pula ialah kita sentiasalah mendengar nasihat guru. Jika kita tidak mendengar nasihat guru, pelajaran kita akan terabai. Pada pendapat saya, buku ini sangat menarik dan memberi kesan kepada saya agar menjadi seorang murid, anak dan manusia supaya sentiasa berkelakuan baik kepada sesiapa pun. Pengolahan dan jalan ceritanya sangat dekat dengan diri saya sendiri. Selain jalan ceritanya yang sangat menarik, kandungan buku ini turut dapat memotivasikan diri saya sebagai seorang murid agar menjaga disiplin diri. Malah bukan untuk diri saya sahaja, tetapi turut memberi manfaat kepada orang lain yang membaca buku cerita ini. Terdapat satu baris ayat yang membuatkan saya lebih berazam untuk menjadi insan yang disenangi dan dapat memberi manfaat kepada orang di sekeliling saya. Kemuliaan manusia itu bukan terletak pada hartanya, tetapi kelurahan hati budilah yang akan menentukan kehadiran kita disenangi ataupun tidak. Setakat di sini sajalah ulasan saya tentang salah sebuah buku yang saya gemari. Sekian, terima kasih.